Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast TVPSS Eskrim Memau. Khas sempena Bulan Kemerdekaan. Saya Nur Adilia binti Roslan dan bersama saya hari ini ialah dua orang panel yang hebat iaitu Nur Kasrina Alrisha binti Abdullah dan Nurul Farihim binti Mak Zubir. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya pun sihat dan teruja untuk bersama dalam podcast hari ini. Baiklah, hari ini kita akan berbual tentang satu perkara yang sangat dekat dengan kita iaitu kemerdekaan. Soalan pertama, saya kepada panel 1. Apakah sebenarnya maksud kemerdekaan bagi seorang murid? Pada pendapat saya, kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan. Kemerdekaan bermaksud kita dapat hidup dengan aman, belajar di sekolah, bermain bersama kawan-kawan dan melakukan aktiviti yang kita suka. Sebagai murid, kita perlu menghargai kemerdekaan dengan belajar bersungguh-sungguh dan menjadi insan yang baik. Menarik. Jadi, kemerdekaan bukan bermaksud kita boleh buat apa sahaja sesuka hati. Tetapi, kita perlu menggunakan kebebasan dengan cara yang betul. Panel 2 pula, pada pendapat kamu, bagaimanakah kita boleh menunjukkan rasa cinta kepada negara? Banyak cara. Antaranya, kita boleh menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik dengan penuh semangat dan menghormati kesemua kaum. Selain itu, kita juga perlu menjaga kebersihan sekolah dan persekitaran. Kalau kita sayang Malaysia, kita mesti menjaga negara kita. Betul, perkara kecil yang kita lakukan sebenarnya boleh menunjukkan rasa cinta kepada negara. Sekarang, saya nak tanya panel 1 pula. Mengapa kita perlu mengingati jasa pejuang-pejuang kemerdekaan? Kita perlu mengingati mereka kerana kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan mudah. Pejuang terdahulu telah berusaha mempertahankan tanah air supaya generasi seperti kita dapat hidup dalam keadaan aman. Jadi, kita perlu menghargai pengorbanan mereka dan meneruskan usaha membina Malaysia yang lebih baik. Baik panel 2. Kalau kamu boleh memberikan satu pesanan kepada semua murid sempena Bulan Kemerdekaan, apakah pesanan kamu? Pesanan saya ialah jangan anggap kemerdekaan sebagai sesuatu yang biasa. Kita mungkin tidak melalui pengalaman seperti pejuang dahulu. Tetapi kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, hormati guru dan ibu bapa, berkawan tanpa mengira perbezaan dan sentiasa menjaga nama baik sekolah serta negara. Wah, sangat bagus. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kedua-dua panel satu soalan terakhir. Apakah satu perkataan yang menggambarkan kemerdekaan bagi kamu, panel 1? Aman, kerana kemerdekaan membolehkan kita hidup dengan aman dan bebas. Panel 2 pula? Tanggungjawab, kerana sebagai generasi muda, kita bertanggungjawab menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang diwariskan kepada kita. Saya pula memilih perkataan syukur kerana kita patut bersyukur dilahirkan di sebuah negara yang aman dan merdeka. Kesimpulannya, kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah. Kemerdekaan ialah amanah yang perlu kita hargai dan isi dengan perkara-perkara yang baik. Kita mungkin masih kecil, tetapi kita adalah generasi yang akan menentukan masa depan Malaysia. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga keamanan, menghormati perbezaan dan menjadi murid yang membanggakan negara. Saya Nur Adilia binti Roslan bersama Nur Kasrina Alrisha binti Abdullah dan Nurul Farihim binti Mak Zubir. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Selamat menyambut Bulan Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kenapa kita